terkemuka bir iaitu Heineken telah mengeluarkan produk baharu yang tanpa alkohol, 0.0 alkohol. So korang nak minum ke tak? Jom kita tanya pendapat orang di sana. Milo, bukan Heineken. Jom. Adakah bir tanpa alkohol ni sesuai diminum oleh semua orang? Kira Muslim ke Kristian ke termasuk budak-budak? Bagi saya masih lagi tak sesuai diminum oleh semua orang, terutama sekali orang Muslim. Kalau dah nama arak tu memang dah confirm lah arak, jadi orang Muslim tak boleh minum. Setahu saya semua jenis alkohol ni kena minum semua atas 18 tahun. Atas 18 atau 21. Saya rasa tak sesuai untuk semua orang. Kalau budak-budak ni pun biasa parents takkan bagi minum alkohol macam ni. Lagi satu, kalau orang yang betul-betul nak minum alkohol, kalau tak ada alkohol dia orang macam tak sesuai lah. Bukankah bir ni haram kalau ada alkohol? Jadi kalau tak ada alkohol tak haram lah kan? So macam mana? Even tak ada alkohol sekalipun, tapi dia still nama arak. Oleh itu orang Muslim tak boleh minum. Itu pendapat saya lah. Dia tetap haram sebab dia nama dah beer, mesti haram. By the name pun orang dah tahu it's beer. So I think still haram pun. Tak, dia bukan macam tu. Semua dah pandang beer tu macam haram. So kalau tak ada alkohol pun kira macam tu jugalah bagi pendapat saya. Kalau minuman tu tak ada tanda halal, seperti salah satu kedai minuman bubble tea yang dijual tanpa sijil halal, so apa kenapa ada tekanan benda tu boleh minum tak? Dia depends pada orang. Kalau macam kita rasa even tak ada sijil halal, tapi rasa macam tak ada alkohol apa semua, boleh minum. But still kalau rasa was-was tak boleh. Sebab dia viral, saya minum. It's not about halal or not, actually it's about ingredient. Ada masalah juga. Sebab kita tak tahu apa yang dia masukkan dalam benda tu. Rasa ini taktik syarikat bir untuk galakkan golongan bawah umur untuk minum bir ke atau macam mana? Kalau taktik syarikat bir untuk galakkan budak-budak minum, bagi saya memang tak wajar lah. Sebab masih lagi mengekalkan had umur kepada 18 tahun ke atas untuk minum bir. Sebab kalau budak-budak minum bir tu, diorang mana tahan tahap alkohol dia tu semua. Even tak ada alkohol sekalipun pun tak boleh juga. Tak juga. Seperti slogan yang diberikan Now You Can, tu untuk marketing dia untuk ajak orang Islam untuk minum lah, macam tu lah. Tapi tak elok lah macam tu. Saya tak rasa ini taktik untuk menggalakkan orang minum bir. Saya rasa ini untuk promotion diorang punya produk, new product I think lah. Oh, macam tu lah pendapat orang ramai tentang bir tanpa alkohol ni. Ada yang nak minum, ada yang tak nak minum. So, jadi korang semua nak minum ke tak ya? So, sampai sini je hari ini. Kita jumpa di lain hari lagi. Jom berubah bersama My Campus.